Okey, UPSR 2016 adalah satu cabaran besar bukan saja kepada para pelajar tetapi juga kepada guru-guru, ibu bapa. Ini satu cabaran besar, jadi kita mesti sama-sama sekolah, tuition, ibu bapa, saya, kamu, semua pihak kena bekerjasama. Kalau tidak kita akan menghadapi masalah besar tahun ini. Jadi UPSR 2016 sukatan baru. Jadi sudah tiba masanya kita mendalami apa yang dikehendaki dalam peperiksaan ini. Apa yang penting dalam peperiksaan ini. Okey, kamu tengok bahagian peperiksaan ini secara langsung. Bahagian peperiksaan terdiri daripada dua bahagian, pemahaman dan penulisan, macam UPSR lama juga, pemahaman dan penulisan. Jumlah markah sama, pemahaman 50, penulisan pun 50, jumlah masa pun sama juga, 1 jam 15 minit dan 1 jam 15 minit. Bahagian soalan untuk pemahaman ada bahagian A, bahagian B, 20 dengan 5, bahagian A, bahagian B. Jumlah markah ialah 20 dan 30, menjadikan jumlah markah ialah 50 di sini. Dan di sini ada bahagian 1. Bahagian A ini ada 20 soalan, bahagian ini ada 5 soalan. Bahagian ini ada 1 soalan, dan di sini juga jawab 1 soalan. A, B, C. Bahagian A 10 markah, bahagian B 15 dan bahagian C 25. Okey, bahagian C ini bahagian karangan panjang. Bahagian B something new. Apa dia ni? Ulasan. Bahagian ulasan, jawapan kamu tulis dalam satu perenggan sahaja. Dan ini bahagian A. Bahagian A masih macam dulu, menulis ayat. Jadi untuk dapatkan 100 markah ini, pelajar perlu menguasai pelbagai kemahiran. Jadi itulah UPSR 2016. Kita perlu ada pelbagai kemahiran dalam menguasai BM. Okey? Okey, ini kalau kamu tengok buku teks darjah 6 sekolah kebangsaan ataupun sekolah jenis kebangsaan, darjah 5 sekolah kebangsaan atau sekolah jenis kebangsaan, kandungannya hampir sama. Saya pernah beritahu dalam video sebelum ni, kandungannya 90% lebih sama. Almost 95% is same. Kenapa dia punya tema-tema yang sama? Jadi kamu kena faham, exam berbeza tapi kandungannya sama. Contohnya gaya hidup sihat. Gaya hidup sehat ni boleh keluar untuk ulasan, boleh keluar untuk karangan, boleh keluar dalam peperiksaan sekolah kebangsaan, dan juga boleh keluar dalam peperiksaan sekolah jenis kebangsaan. Okay, topik is same. Jadi cara menjawab, maklumat yang digunakan untuk menjawab, apa yang diajar di sekolah mungkin sedikit berbeza. Okey, gaya hidup sehat, kamu mungkin diberi 4 gambar. Gambar pertama, okey, you kena faham apa yang hendak ditulis. Apa yang nak ditulis. Setiap kali kamu diberi sesuatu soalan, kamu kena cari idea yang cukup, kerana idea yang cukup akan membantu anda menjawab soalan ini. Kedua, soalan ulasan dan karangan dengan baik. Jadi first problem student have is what to write. Jadi saya membantu pelajar dengan memberikan what to write. Apa yang saya ajar ialah saya berikan ways of saying things. Ways of saying things. Contohnya tajuk gaya hidup sihat. Untuk gaya hidup sihat akan saya beri satu set ways of saying things. Dan satu set ways of saying things ini pelajar boleh gunakan untuk tulis ulasan, pelajar boleh gunakan untuk tulis karangan. Itu konsep saya nak ajar. Saya mulakan dengan ini. Segala-galanya bermula dengan ways of saying things. Contohnya gaya hidup sihat, kamu mesti ada tahu penggunaan perkataan seperti kesihatan mental, fizikal dan emosional. Okey, kena tahu guna. Kena tahu guna perkataan seperti pemakanan yang sihat, makanan yang seimbang. Berguna untuk ulasan, berguna untuk karangan. Jadi segala-galanya bermula dengan ini. Ini perlu dikuasai. Itu cara pendekatan saya. Pendekatan saya ialah each tema UPSR kita ada one set of words that students must know. Without those words you cannot write ulasan, you cannot write karangan. Dan bayangkan, jika kamu boleh tulis ulasan dan karangan dengan baik, kamu tidak ada masalah untuk buat soalan-soalan pemahaman, kerana pemahaman. Orang yang boleh tulis karangan maknanya orang yang pandai dalam segala-galanya. Pandai dari segi ayat, tata bahasa, ejaan, imbuhan, pandai semua baru boleh tulis karangan. Okey, karangan ini bahagian yang paling holistik
pandai semua baru boleh buat karangan. Jadi kita kena fokuskan bahagian ini. Contohnya, isi pertama ialah makanan yang seimbang. Kamu diberi image ataupun kamu diberi teks makanan yang seimbang. Okay, makanan seimbang dari segi pemakanan apa lagi? Banyakkan makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey? Banyakkan makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Lepas tu, elakkan makanan dengan kandungan gula yang tinggi. Jadi semua ni adalah sebahagian daripada makanan yang seimbang. Maklumat yang diberi mungkin makanan seimbang saja. Tapi apa isi-isi lain yang kamu boleh tambah ialah kamu boleh berikan contoh sayur-sayuran dan buah-buahan. Kamu boleh berikan pandangan, elakkan makanan. You masih dengan makanan, elakkan makanan dengan kandungan gula yang tinggi. Jadi itu menjawab bahagian makanan. Sama ada tersurat atau tersirat, kamu tidak ada masalah untuk menghuraikan. Tidak harus ada masalah. Contohnya nombor 2 saya bagi, beriadah, bersenam dan bersukan. Beriadah, bersenam dan bersukan. Ini sangat penting dan untuk gaya hidup yang sehat. Beriadah, bersenam dan bersukan. Kamu boleh bagi contoh sukan apa? Contohnya sukan berpasukan seperti bola sepak, futsal, badminton dan sebagainya. Dapat memang popular dalam kalangan masyarakat Malaysia. Jadi kalau isi diberi, tugas kamu ialah, kalau satu isi seperti ini diberi, tugas kamu ialah cari perkara lain, perkara yang berkaitan. Perkara-perkara yang berkaitan. Contohnya kalau saya bersukan akan keluar peluh. Kalau keluar peluh, kita dapat mengurangkan toksik dalam badan. Jadi soalan peperiksaan mungkin hanya akan beri perkataan sukan. Peluh dan toksik kamu kena cari sendiri. Ini adalah pemahiran yang perlu ada pada pelajar. Kamu mesti cari perkara-perkara yang berkaitan. Perkara-perkara yang berkaitan. Lepas tu isi mungkin diberi dapatkan tidur yang cukup. Kalau dapatkan tidur yang cukup, apa isi kamu nak cari? Kamu kena carikan perkara yang berkaitan seperti kalau kita tidur cukup, mendapatkan rehat yang cukup, maknanya kita akan bertenaga pada hari berikutnya. Pada hari berikutnya kita dapat menjalankan tugas-tugas, aktiviti kita dengan lebih bertenaga. Okay. Tak kira orang muda atau orang tua, orang muda atau orang tua mesti dapatkan tidur yang cukup. Seterusnya, ini perkataan ni penting dalam buku teks, penting. Tapi ejaan saya betul tak? Ejaan saya betul tak? Salah, ejaan saya salah. Ini ejaan bahasa Inggeris. Dalam BM berapa S? 1 S dan stres maknanya apa? Tekanan. Stres maknanya tekanan ataupun setengah buku mengatakan stres ialah tekanan perasaan. Jadi salah satu cara menjaga kesihatan dalam dunia hari ini ialah mengatasi stres. Okey? You must atasi stres. Tengok, jangan buat kesalahan ejaan macam ni. Kamu akan buat kesalahan ejaan macam ni terutamanya terhadap perkataan-perkataan pinjaman daripada bahasa Inggeris. Because you are normally writing it in English, right? When you are writing in BM, you may write the same spelling. Okay? Jadi jangan buat kesilapan ini. Pastikan ketahui ejaan BM dan ejaan bahasa Inggeris. Okay? So atasi stres. Ini cara kita atasi stres. Hidup mesti ada senyuman. Walau berapa banyak macam kamu tahun ini akan menduduki peperiksaan, jangan jadi too stressful. Do everything happily. What is the best way to reduce stress? Do your work on time. Okay? Get up early. No stress. You get up late? Stress, of course stress. Because you have to be rushing and suddenly you go to school, you forget something important. All this happen because what? You woke up late. So stress can be solved or not? Number one, we must believe stress can be solved. We can overcome stress, so we must manage time and everything properly. Okay? So, BM UPSR memang akan mencabar kamu, jadi hati-hati. Macam saya katakan tadi, soalan boleh keluar macam ini. Soalan boleh keluar macam ini. Mungkin kamu diberi 4 gambar. Cara-cara mengamalkan gaya hidup sehat, mungkin diberi 4 isi. Kalau dah ada 4 isi, maknanya idea-idea tambahan perlu kamu cari sendiri untuk terus menjawab soalan. Okey, terima kasih, teruskan menonton.